lama di neraka guys. Bareng teman lama gua nih. Tak ada benda dah nak jadi murtad. Ke mana? Dalam neraka tu macam hak Ustaz khabar. Bakar tapak kaki serengang-rengang. Bakar tapak kaki gelegak otak tu serengang-rengang. Sebab dia tak kenal antaranya warna merah api. Api dalam neraka bukan warna merah. Api neraka macam kita belajar. 1000 tahun dibakar jadi merah. 1000 tahun dibakar jadi putih. 1000 tahun dibakar jadi hitam. Jadi gelap. Bukan merah macam muak tu. Dia buat macam ke main mandi kolam. Dia kafir di sisi makhluk dan dia kafir di sisi Allah. Dan ingat nak masuk ke alam kubur dengan syarat antaranya modal yang paling kurang iman yang sah. Kalau iman tak sah, orang ni kekal dalam neraka. Segala kebaikan dia, segala puasa Ramadan dia, sembahyang dia, haji dia, umrah dia, haba'an mansura. Seperti debu di tiup angin. Tak ada nilai di sisi Allah. Kerana tu kena jaga molek. Kita tak peduli. Berani kita buat dahaka kepada Allah. Sebab kita tak nampak. Masing-masing jahil tentang tanggungjawab agama. Perkara yang membinasakan iman, merosakkan iman yang paling keji iaitu murtad ataupun riddah. Iaitu memutuskan Islam dengan melakukan sesuatu perbuatan ataupun sesuatu perkataan, percakapan yang menyebabkan dia boleh jadi murtad. Atau beriktikadkan pegangan hati dengan iktikad yang mengkafirkan. Sama ada dengan sengaja atau dengan kosak untuk bersenda-senda. Saja nak gurau. Jadi bahagian akidah kita tak boleh gurau. Perkara-perkara yang boleh menyebabkan akidah terbatal, kena jaga molek.